Mana nak cari homestay ada padang golf? Bukan setakat padang golf, siap ada swimming pool lagi 15 kali 24 kaki. Rumah ni boleh muat 20 orang. Yang paling penting dia ada 4 bilik dan 3 bilik air. Dan yang paling penting sekali, 10 minit je nak ke pantai dan shopping mall. Rumah ni dah dilengkapkan dengan karaoke, Netflix, wifi dengan indoor game sekali tau. Bukan setakat tu, kayu golf pun ada. So untuk master bedroom dia memang besar. Siap ada ruang tambahan untuk korang tidur-tidur kat sini. Tilam tambahan pun ada owner sediakan. Dekat dalam master bedroom ni ada 1 bilik air personal. Yang ni pula bilik kedua dia. Dia datang juga dengan queen bed. Yang ni pula bilik ketiga. Yang ni sesuai bilik bujang lah, sebab dia ada ruang tengah macam ni. Yang ni pula bilik last. Dia kecil sikit tapi tetap pakai queen bed. Dan di antara tengah-tengah dia ada 1 bilik air yang korang kena kongsi. Yang ni pula ruang makan dia. Ruang makan dia agak besar, siap ada kowe lagi. Dan ruang dining dia tertutup dari dapur tau. Yang ni pula indoor kitchen dia lah, belah belakang. Kitchen dia pula dilengkapi dengan pelbagai barang-barang dapur. Dan lagi surprise, kitchen dia ada 2 tau. 1 indoor, 1 outdoor. Yang outdoor ni boleh tahan besar dia, dengan dining luar pun ada. Siap ada mesin basuh, ada 1 toilet luar dan ada tempat mandi luar. Yang ni untuk bilas-bilas lepas mandi swimming pool kan, sesuai sangat. Yang lagi best ni, dekat luar ni ada 1 deck untuk korang lepak-lepak dekat atas ni tau. So dekat luar ni ada 1 tempat nak mandi outdoor, 1 bilik air, tempat dining luar lah. Yang ni siap ada kitchen. Kalau swimming pool jenis kat rumah, saya suka yang jenis tinggi sikit macam ni, so dia selamat daripada anak-anak. Lampu safety pun owner dah sediakan. Lagi best lagi, owner sediakan juga tempat nak barbecue. Dia akan jadi tempat bapak-bapak nak bakar-bakar. Dekat sana tempat mak-mak memasak. Ini tempat anak-anak main-main. Untuk family gathering dekat sini memang puas hati lah. Dan pasal ruang parking pula, dekat dalam dia boleh muat 2 tau. Dekat luar boleh banyak sebab dia end lot. Ni korang boleh usah FS Homestay dekat Taman Asian Malim. Harga dia 1 malam tak sampai 1K. Apa-apa korang Roger nombor kat bawah.